Assalamualaikum. Okey, korang. Kat sini ada aiskrim fish. Okey. Bentuk fish. Nanti Nurul nak rasa. Okey. Lepas tu ada lagi satu. Aiskrim mango. Bentuk pun macam mangga. Okey, bagi tahu itu je. Korang boleh beli dekat kedai yang berdekatan dengan korang punya kedai. Okey, bagi tahu itu je. Kalau korang nak rasa, boleh beli dekat kedai-kedai mana yang berdekatan. Okey. Korang jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan lonceng. Sis Nurul. Assalamualaikum.